Macam tanda tuan-tuan ni selesa sangat. Allah bersih. Baru selesa. Kena lagi 6 bulan hilang pintu. Selesa. Saya duk tengok orang sebelah. Bayang dia nampak. Tengok belah sini pula. Bayang nampak. Yang ni tengah duk selak ke seluar. Yang ni tengah duk pakai seluar nampak orang tak. Saya kata aku boleh tengok bayang mereka. Mereka pun boleh tengok bayang aku. Tak. Parah orang tak. Nah. Jadi masalah masuk tandas. Saya komplain banyak kali dekat plus. Lah dia ubah habis lah. Semua tandas jenis tu tak ada. Semua dinding sampai ke bawah. Mercik pun tak. Kena pula pay tu bodoh punya. Buka-buka. Main pada kita pula. Jenuh melompat tau. Dia jadi ulang melompat-lompat. Pressure kuat. Jadi jatuh kuasa surah. Bumbuh bawah sikit lagi. Ikat bata kan supaya orang yang kencing berak tu lega. Sekarang tak lega. Nama dia takwa. Kalau nak selesai daripada masalah takwa. Kan Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Kalau kamu bertakwa, Allah keluarkan kamu daripada segala masalah. Allah keluarkan kamu jalan penyelesaian. Allah bagi. Simple entah. Jawapan dia ialah takwa. Tapi masalah kita ni tak nampak kelebihan semayang, tak nampak kelebihan sedekah, tak nampak kelebihan takwa. Yang kita nampak ialah lebih kepada kamu nak berjaya buat yang ni. Kamu kalau nak ini petua dah. Ini resipi dia. Sedangkan Allah Ta'ala sebut resipi untuk berjaya simple. Bertakwa kepada Allah. Nak murah rezeki kasum wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nama dia apa? Bertakwa kepada Allah. Baik, yang pertama. Yang kedua kata Nabi SAW. As-sadaqatu fil ghadawat yudhibnal ahad. Bersedekah segalanya. Bersedekah pagi-pagi. Segala sedekah pagi-pagi itu menghapuskan segala balak di dunia dan balak agama. Itu yang panggil sedekah subuh. Kasa pernah dengar kan sedekah subuh kan? Ada orang kata, mana ada sedekah subuh tu? Nabi sebut as-sadaqat bil ghadawat. Bersedekah pada awal pagi. Awal pagi bila? Sekarang. Sekarang malam. Awal pagi subuh. Wal fajr. Berapa banyak ayat tentang subuh? Wal fajr. Oh banyak tentang. Cerita tentang subuh berapa banyak. Salah satunya Nabi sebut dalam hadis ni. Siapa yang bersedekah awal-awal pagi. Maka Allah menghapuskan daripada dia balak dunia dan balak yang melibatkan agama dia. Maka orang pun ambil RM1, buat dalam tabung. Dia letakkan tabung siap-siap atas almari dia. Tiap-tiap pagi lepas subuh dia buat. Mak sedekah apa? Mak sedekah subuh. Tak di situ. Sehari RM1. Cukup 30 hari hantar kat masjid. Masuk hari 20 pakai pula duit tu. Sudah. Orang main hantar barang. Nama dia gerak. Gerak main hantar barang. Gerak main hantar barang. Mai kan orang hantar barang. Mak tak tahu nak ambil dia mana. Buka tabung tu. Kira-kira RM20 bagi. Bila masa sedekah subuhnya? Bila masa sedekah subuh? Hang tak sampai pun duduk dalam rumah je sedekah. Bila? Tapi Ustaz, saya nak bagi. Bila dah genap 30 hari, saya hantar dekat surau ni Ustaz. Residensi damai ni Ustaz. Yalah, kalau makcik bagi. Kalau makcik tak bagi, pahala ni dah dapat Ustaz. Memang pahala ni dapat. Sekarang ni kat SOM, kita dah ada QR. Kita transfer je. Bagi je. Sehari RM1. Abang-abang yang datang ke surau ni, sehari RM1 bulan tabung. Biar sikit tak apa, janji berterusan. Sikit pun tak apa. Lepas subuh, kita bagi. Kenapa yang saya sebut subuh? Sebab dalam hadis yang lain, Nabi sebut, siapa-siapa yang semayang subuh berjamaah, orang itu berada di dalam pemeliharaan Allah. Man shalla subha fahuwa fi zimmatillah. Siapa yang semayang subuh berjemaah, Allah jaga orang tu. Tuan-tuan, surau kita ni baru 6 bulan. Tuan-tuan baru pindah sini. Allah. Dulu saya tempat ni duk main.
Mengajak masjid batu, mengajak masjid Matan Janggut, Matan Janggut batu, batu Matan Janggut. Dua pusing ni, dua tempat ni. Kemudian Taman Pau, surau Taman Pau. Dia mengajak pasal ni. Dulu kita benda cari cakutia depan tu. Lah jadi rumah kondominium dah. Oh, hebat. Siapa yang duduk di atas nu seronok. Highway nampak, bendang nampak. Orang masuk jamban nampak. Oh, seronok kan. Macam-macam pemandangan di atas nampak. Oi. Cantik oh kasut. Nampak bendang kasut hijau. Ya Allah. Surau pun cantik. Turun lift tu tuan-tuan, suruh suami kita main semayang. 5:30 turun. Lah subuh awal bang. Datang suami semayang dengan Tok Imam. Doa. Orang yang semayang subuh berjemaah, Allah jaga dia. Allah jaga keluarga dia. Bayangkan suami kita tak semayang, anak tak semayang, dengan Kak Sun pun tak semayang. Kak Sun tak apa, lah saya Kak Sun uzur. Kak Sun uzur saya ni, suami Kak Sun, dia pun uzur tak? Sudah entah ni. Suruh dia turun main semayang. Allah jaga tempat kita ni. Supaya Allah jaga daripada kecurian, Allah jaga kita daripada dadah, Allah jaga kita daripada benda yang tak elok. Satunya ialah sedekah subuh. Tak boleh Kak Sun nak main semayang subuh, Kak Sun perempuan sahur, Kak Sun takut. Laki mana? Mana ada. Oh. Seorang no, Kak Sun seorang, tak ada siapa nak. Main sekolah saya lah Kak Sun weh. Sekolah saya ada stok. Lah nak cari stok laki-laki bujang susah lah. Semua laki orang. Ada pun tak boleh harap. Ni main seorang ni boleh harap. Umur 76. Nah elok Kak Sun. Custom pencin. Pencin ada, rumah ada. Anak-anak besar habis dah, cucu semua ada. Tak boleh anak kecil lah. Elok lah semayang ada, bagus lah. Nah, cowai ada. Kereta ada, Cimanih ada, jantung ada, darah tinggi ada, gaut ada. Pekeh lah rasa. Jadi, nombor 1, sedekah pada waktu pagi menghapuskan balak dunia dan menghapuskan balak akhirat. Nombor 1, kekuatan daripada sedekah pada waktu pagi. Yang kedua, as-sadaqatu 'alal miskin sadaqah. Wa 'ala dzir rahim isnata sadaqatun wasilatun. Nombor 2 kata Nabi SAW, bersedekah kepada orang miskin itu adalah sedekah. Bersedekah kepada orang miskin itu sedekah semata-mata. Tetapi wa'ala dzirrahim, tetapi bersedekah kepada adik-beradik, orang yang mempunyai pertalian silaturahim, dia akan dapat 2 ganjaran pahala. Yang pertama pahala apa? Pahala sedekah. Yang keduanya pahala menyambung silaturahim, pahala berbaik-baik sesama adik-beradik. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan. Haji ada berapa jenis? Haji tamattu', haji qiran, haji ifrad. Ada jenis-jenis dia. Haji yang paling senang sekali, simpelnya tamattu' nama dia. Rehat-rehat, tenang-tenang. Okey, itu jenis haji. Sembahyang ada berapa jenis? Sembahyang ada 2, sembahyang wajib, sembahyang sunat. 2 jenis sembahyang. Semua benda dalam dunia ni ada kategori dia. Surau ada kategori dia. Surau diri jemaat. Surau saja. Kita surau yang tak ada jemaat. Ustaz pun ada jenis. Ada ustaz jenis tauliah, dia bergantung pada tauliah. Ustaz ni tauliah apa tu? Mengajar Iqra' saja. Jangan duk berceramah pula, dia mengajar Iqra' dengan Quran dia. Yang ni ustazah ni, ustaz dia apa? Tauliah apa ni pula? Yang ni tauliah baca kitab saja. Yang ni tauliah apa? Yang ni tauliah umum, ceramah saja. Tauliah pun ada jenis. Sedekah pun ada jenis. Yang pertama sedekah pada siapa? Pada orang miskin. 2, sedekah pada anak yatim. 3, sedekah fi sabilillah. 4, sedekah pada mak bapak. 5, sedekah kepada orang yang kerabat, ahli yang rapat pada kita. Dan yang ke-6nya sedekah apa? Sedekah jariah. Sedekah jariah. Sedekah anak yatim. Sedekah fakir miskin. Sedekah pada mak bapak.
2 ganjaran. Sedekah pada mak bapak 2 ganjaran. Sebab apa? Dia mak kita, dia bapak kita, dia beradik kita, 2 ganjaran. Apa dia? Yang pertama pahala sedekah, yang kedua pahala silaturahim. Allah sebut dalam Quran, yas'alunaka madza yunfiqun. Qul ma anfaqtum min khair falil walidain. Saya ni ada harta ya Rasulullah. Saya ni ada wang ya Rasulullah. Dengan siapa yang saya nak sedekah? Allah jawab, mak bapak kamu. Jadi abang-abang nombor 1 dapat gaji ya. Mak berapa, pak berapa. Mak 100, pak 30. Pasal pak 30 kan Nabi sebut mak 3 kali mak, pak. Sebab tu pak dapat 30, mak dapat 3. 90 ringgit. Oh, lagu tu bulat. Tak apalah nasib pak lah. Okay, janganlah faham macam tu. Mak 100, pak 100 nak. Okay. Janganlah kita faham hadis tu daripada cara lain pula. Hati kita ni dengan mak ni lebih daripada pak. Pasal apa? Pasal mak lah yang buat kerja, yang bapak tak boleh buat. Baik macam mana pun tuan-tuan, tuan-tuan tak boleh lawan mak. Isteri kita. Apa dia? 3. Pertama, isteri kita mengandungkan anak kita. Baik macam mana pun abang, tak boleh lawan isteri. Isteri mengandung anak kita. Abang mengandungkan je. Nombor 2, mereka itu melahirkan. Kita tak melahirkan. Susah macam mana pun kita tak beranakkan anak kita. Nombor 3, menyusu tau. Baik macam mana pun kita pada anak, tak boleh lawan mak. Mak dia menyusukan anak. Sampai kiamat kita tak boleh lawan. Keistimewaan seorang ibu. Tak boleh lawan. Walaupun kita cuba nak jadi ibu. Dulu nama Ruslan. La Rus. Ni lah nampak saya apa tukar nama jadi Rus. Aku cuba nak jadi perempuan. Aku nak mengandung. Allah Ta'ala. Elok-elok jadi jantan kata ini siapa? Dah aku dah buat macam-macam dah. Aku dah buat macam dada, aku dah buat halkum, aku dah buat. Semua aku dah buat. Potong habis dah. Umur 19 aku dah potong dah. Tu dia. Aku perempuan tau. Perempuan hang tak nak rasa sungguh. Aku pun hang tak pernah rasa, maknanya hang bukan perempuan, hang jantan. Jadilah jantan. Tuan-tuan, bersedekah kepada adik-beradik, abang kita, kakak kita, adik kita, anak menakan kita, sepupu kita, dapat 2 pahala. Pahala sedekah, pahala menyambung silaturahim. Habis itu Ustaz tu cakap tadi, pada mak, pada pak, pada isteri lagu mana? Tak semua buat isteri. Pada anak lagu mana? Lagu rock, lagu pak ni. Nak lagu apa? Sentimental? Rock? Dangdut? Lagu apa? Saya orang Penang, Ustaz. Tahu tak apa? Untuk isteri, bukan sedekah. Isteri nafkah. Sedekah wajib. Sedekah wajib itu apa? Zakat. Sedekah wajib itu apa? Nafkah pada isteri. Itu kewajipan. Bukan sunat. Bang. Berat dah habis bang. Puasa lah. Aku baru beli lah. Dah habis dah kah? Kita 2 saya ayah. Bukan 1 kelang. Kita nak masakkan tentera. Dah ingat ada dialog cerita tu apa? Duk beletih, berlebih atas tangga. Abang, berat habis. Apa aku baru beli lah. Habis jimat lah sikit. Aku dah kena buat kerja ni. Yang tahu lah. Beletih lah tu. Nama dia Yes Kupang. Tak kena faham. Tak faham sudah. Saya tak sempat berlakon dengan Yes Kupang. Ya, dengan Yes Kupang saya tak sempat berlakon. Dengan Pak Kari habis saya terbaik tu saya berlakon. Sempat saya berlakon. Tak lama lepas tu dia mati. Saya pun takut juga tengok cerita 18 puasa. Ramai mati dah. Kebetulan saya pun berlakon juga. Aku sudah tak ada. Seorang mati. Takut tak.
Tuan-tuan yang saya muliakan. Yang hak isteri tadi wajib. Wajib, bukan sunat. Abang, beras habis. Tak apa, bukan wajib pun. Sunat ya bagi hang makan. Sunat nak cakap. Mana boleh kata sunat, wajib. Isteri mengadu abang. Oi, serukuk kepala ni abang. Oi. Ni. Koyok habis lah. Wajib beli baru bang. Kedai aku banyak bang. Kedai RM2 banyak bang. Tapi beli cukup kepala lah. Tu. Koyok. Abang tak usah pakai. Tak boleh pakai pasal apa. Tembus tudung. Tak lagi. Beli. Beli 10 bang. Tu yang lama tak? Yang lama tak dia dapat. Kuku buat tapi kopi. Tu kita pergi rumah dia tengok. Kopi dia minyak sungguh lagu kan. Tak minyak buat tapi kepala dia tak. Tuan-tuan, yang sedekah tadi wajib. Nama dia apa? Sedekah zakat, sedekah untuk nafkah. Yang kita bincang sekarang ni sedekah sunat. Kemudian dia datang pula sedekah apa lagi? Satu lagi sedekah yang berpanjangan, nama dia sedekah jariah. Yang ni macam mana pula Ustaz? Pahala dia berpanjangan. Hang mati pun pahala masih berjalan. Nama dia apa? Jariah. Ustaz, kalau masjid tu untuk dia berbakar saya, habis sedekah saya habis. Ada yang kata bila runtuh tak ada lah pahala. Kalau ranak Ustaz makanan naik, habislah pahala lah. Habis tu mana ada benda yang kekal. Masjid runtuh, sekolah runtuh, kena 100 tahun habislah runtuh. Reput. Habis tu tak ada lah pahala berpanjangan. Sebab tu setengah ulama kata, walaupun dah runtuh, walaupun dibina bangunan yang baru, pahala yang kamu sedekah jariah masih berjalan. Ini kelebihan sedekah jariah. Tuan-tuan yang saya muliakan. Maka jom, kalau kita ada adik-beradik yang susah, utamakan. Sebab kadang-kadang kita tak nampak sepupu kita. Sepupu kita tak nampak susah. Yang kita nampak di Syria. Hantarlah naik bot. Susah bayarlah pergi hantar tu. Sampai ke Palestin tu. Bagus tak? Bagus? Saya tak kata tak bagus. Pergi lah, naik ombak lah, mutah lah, nak hantar beras. Ni hak jiran. Jiran tu pula pangkat mak menakan. Dia pergi pejabat zakat tu, dia minta lah. Makcik tak ada zakat. Makcik tak ada adik-beradik ke? Adik-beradik tak ada, nak menakan dah lah. Tu dia tak main tengok. Main tengok saja. Dah lama pun hang tak pergi tengok mak menakan hang ke? Dia pergi tengok. Betul balik. Abang tak bagi apa? Kakak mak ngah. Dah hang kata pergi tengok, aku pergi tengok lah. Laki luruh bendui, merangkap bodoh, bayang tak ada. Pergi tengok tu mana hang tengok lah apa susah. Dia kursi roda tak ada, hang beli. Beras tak ada, hang beli. Senang, katil tak ada. Beli kat dia, sewa pun tak apa, katil hospital tu. Senang dia nak bangkit, dia nak duduk, senang. Jangan duk nampak hak jauh. Ni hak dekat ni. Anak menakan kita, nak daftar masuk UiTM. Mai salah dengan kita, Pak Ngah. Mai lah. Saja nak jumpa Pak Ngah minggu depan nak daftar. Orang dapat universiti mana? UiTM Pucat Alam. Bagus. Belajar dia elok. Yang nak duduk cinta pula. Ngaji dia elok. Sayang kat mak hang, Pak hang. Ni pesan Pak Ngah. Dia mai tu, dia sebab kan nak cerita aku kok Pak Ngah nak pergi kat saya. Kata, dah. Dia malu budak. Kita hak tua bangka dia lah kena faham. Asyik baik hamai. Pak Ngah lupa. Som. Hai, aduh. Ambil RM5 ni. RM5 ni, Ustaz. Minyak motor dia pun RM15. Bagi dekat dia ni. Tahu bila pula nak bagi ni. Ni anak kita. Anak menakan. Entah. Hang bagi RM5. Dia ikut cerita Haji Bakhil tu. RM1 dia bagi. Bila cikgu anak-anak yatim tu laki-laki main kutip. RM1. Berapa kita nak bagi ni? Dia tanya labu kan. Berapa kita nak bagi ni labu? Ada RM1 saja tu Haji. Elok lah RM1. Budak-budak tak boleh main duit banyak-banyak. Antara dia tak nak.
Dia pakai kaedah yang sama ke anak menakan dia. Salah tu tuan-tuan. Saya tak larang tuan-tuan pergi dekat Kemboja ke, pergi lah buat. Orang kita pergi gali telaga punya bagus. Tapi hak kita di Malaysia ni anda settle lah. Anda settle lah. Ya rumah dia tak ada air. Rumah dia kena potong air pasal tak mampu nak bayar. Siapa dia tu? Dua pupu. Siapa dia tu? Adik-beradik kita. Siapa dia tu? Kakak kita. Jangan lupa pada adik-beradik kita yang rapat dengan kita. Entah. Baik, kemudian Nabi kata lagi apa? As-sadaqatu ala wajhiha wastina'u al-ma'ruf wa birrul walidain wa silatur rahim tuhawwilu asyaqa sa'adah. Baik. Bersedekah, kata Nabi, as-sadaqatu ala wajhiha, atas jalan yang disuruh oleh Nabi. Yang disuruh oleh syarak. Nombor 1, sedekah. Tuan-tuan jangan duk nampak ni surah ni cantik ni. Aircon pula. Kipas lawa. Tak payahlah sedekah. Ni mau kaya semua ni. Ni pemikiran kita ni. Pemikiran kita macam tu. Tuan-tuan kalau mai sekolah saya, mana ada leke-leke dah. Mai sekolah saya semua kemah-kemah. Kapek kemah, tandas kemah. Bilik mayat pun kemah. Bilik mayat daripada tempat mandi mayat sampai tempat kapan. Semua ekor. Sejuk mayat tu. Bagi dia selesa dah. Oi, tempat bilik mayat sekolah saya tapi kena roboh, kena buat lain dah. Arahat dirobohkan. Sedih tu yang ni buat tempat lain pula. Tempat mandi lain, tempat jenazah dikapankan lain, tempat adik-beradik, anak-beranak duk menunggu nak baca Quran ke Yasin ke apa lain. Jangan duk sibuk kami mandi mayat. Apa duk sana baca Quran? Jangan duk menimbang pula. Kami nak mandi mayat ni, apa duk dia lagi kami dah kapan apa mai. Sementara duk tunggu tu, pi baca Quran, pi buat tahlil, buat tempat dia khas buat. Supaya apa? Supaya cantik. Kelah semua tuan-tuan tak ada duduk bersila atas lantai. Semua atas kerusi. Aircon ada, kelah kerusi. Macam duduk dalam dewan hotel. Kita tak mau orang bila main mengaji kuliah pagi-pagi kuliah duha duduk sila. Lenguh pinggang. Sakit lutut. Duduk atas kerusi. Lunjuk pun senang. Ni hari ni 10 bah. 10 bah main. Main ziarah. Duduk elok. Atas kerusi. Mereka nak tidur pun boleh. Ada meja. Saya tak marah mereka tidur. Masa mereka main pada Johor. 8 malam. 9 malam. Ngantuk. Main pada Kelantan tu. Main pada Perlis. Tidurlah kat Sungai. Tidur. Sampai pukul 12 balik. Balik kampung katanya. Pergi sekolah saya kasi. Tidur sekolah aku pergi tidur. Tak apa, saya tak marah. Pasal apa dia main pukul 9 malam kat anak. Oi. Tapi kita bagi selesa. Ayak laju. Tandas banyak. Tandas di sekolah saya ada 100 lebih. Jenuh pilih. Yang ni. Alah tak jadi. Balik tu masuk kelas. Punya banyak. Entah. Pasal apa? Nak bagi selesa. Macam tandas tuan-tuan ni selesa sangat. Allah bersih. Baru selesa. Kena lagi 6 bulan hilang pintu. Selesa. Saya duk tengok orang sebelah. Bayang dia nampak. Tengok belah sini pula. Bayang nampak. Yang ni tengah duk selak ke seluar. Yang ni tengah duk pakai seluar nampak orang tak. Saya kata aku boleh tengok bayang mereka. Mereka pun boleh tengok bayang aku. Tak? Parah orang tak? Nah. Jadi masalah masuk tanda. Saya komplain banyak kali dekat plus. Lah dia perubah habis. Semua tandas jenis tu tak ada. Semua dinding sampai ke bawah. Mercik pun tak. Kena pula paik tu bodoh punya. Buka-buka. Main pada kita pula. Jenuh melompat tau. Dia jadi ulang melompat-lompat. Pressure kuat. Jadi jatuh kuasa surah. Bumbuh bawah sikit lagi.
Ikat batar kan supaya orang yang kencing berak tu lega. Sekarang tak lega. Dia nak lepas kuat-kuat pun tak boleh. Orang dengar. Tambah ustaz pula masuk. Tu dia, ustaz pula tuan. Yang tu kena putih tuan. Tu jambat tu kena putih. Jenis fiber tu tak sesuai. Buat apa ke bawah. Kita tak boleh ikut orang putih. Dia buat tak apa, tak basuh. Hak kita ni basuh mencik-mencik kena budak tadi duk lalu ni pula pergi tuan. Habis kaki kita tuan. Yang tu kena repair dia tanda. Bawa dinding batar pergi ke bawah. Lepas tu tuan-tuan nak bunyi apa pun tak apa tuan ni. Lah nak bunyi pun takut kena pula minum kopi ala Kazim laju punya tuan. Ni parah tuan ni. Tuan-tuan yang saya muliakan, kadang-kadang bila kita buat cantik-cantik macam ini, orang tak mau sedekah. Padahal duit ada. Surau simpan duit, masjid simpan duit, sekolah simpan duit supaya nampak susah. Tujuan dia apa? Minta lagi, minta lagi, minta lagi. Yang betulnya bila orang dah sedekah dekat kamu, gunakan. Ni dah kipas ni Allah. Dah lah orang perempuan ramai kipas satu. Kipas tu pula tahap nazam sakaratul maut. Tu macam mana maknah di bawah kipas? Nak ngak. Kita duk ngucap ni lah. Tak matilah. Masjid ada duit. Bila tanya awak tak tukar kipas baru. Duk tunggu YB lah. Dia pun tak tahu tak main apa. Duk tunggu dia. Duk tunggu dia lagi 4 tahun. Pilihan raya pun dia main. Duit yang kita ada ni pakai semua. Sebab tu saya di sekolah saya tuan-tuan. Tiap hari saya bagi cantik. Supaya apa? Sedekah orang tadi. Supaya apa yang orang infak tadi. Jalan balik. Jadi tuan-tuan bila tengok masjid kita. Cantik ni apa semua elok. Tak payah sedekah lah. Jangan cakap macam itu. Tambah surau baru mana ada duit. Mana ada duit entah. Sebab tu aircon tadi mula-mula sejuk lah. Tak sejuk dah. Apa nak faham? Tak faham dah. Nak jimat aircon tak? Jadi bantu tak? Bendahari mana bendahari? Mana bendahari bila nanti kat belakang lah. Bendahari kat belakang. Tuan-tuan yang saya muliakan. Sedekah itu. Yang pertama kata dia. Yang disuruh oleh syarak. Nombor 1. Yang kedua. Wastina'u al-ma'ruf. Yang keduanya berbuat budi. Berbuat baik. Disuruh kita buat baik. Cari jalan macam mana nak buat baik. Walaupun sekadar membuang duri di jalan. Sekadar membuang duri di jalan. Sekadar mengangkat beg orang yang dia bawa beg berat. Tanpa makcik saya bawa. Lintas jalan. Sekadar tunjuk jalan pada orang buta. Pimpin dia. Itu nama dia apa? Kebaikan. Buatlah kebaikan tuan-tuan. Walaupun sekadar buat baik dengan binatang. Kucing. Okey, bela kucing. Tengok di kedai, kita tengah duk makan, kucing duk minta nasi. Dukai dan kaki kita, miau. Miau. Aku nak makan, nak makan sibuk ya. Bang, kalaulah dia pandai masak bang, dia tak minta bang. Dia pergi market, dia masak sendiri di rumah ni. Dia tak erti masak, duit pun tak ada. Lepas tu dia minta belah esan, bang. Bang, nasi bang, bro, nasi. Sepak puji ni kan, jangan. Apa salahnya? Mai makan, makan. Makan. Lepas dia makan, ketuk kepala dia. Jahatnya. Saya itu pergi makan, petang saya makan, petang pun 6:30 petang. Makan sup ekor, tak? Nasi saya tak makan sup. Aku nak bagi sup lagu mana kat kucing ni. Saya kata kat toki kedai tu, bang, ikan siakap seekor goreng. Tak payah 3 rasa, 6 rasa, tak payah. Goreng saja. Kemudian saya tanya lagi, dah siap belum? Belum, baru duduk siang. Tak apa, malam lah pula duduk siang. Dia kata baru duduk siang. Saya nak pergi dah masuk maghrib. Saya kata ikan tu bagi kat kucing tu. Bukan ustaz makan. Tak, kucing makan. Tuan-tuan, kadang-kadang kita bagi makan kucing tulang.
Maka ambil isi, dia kacau. Nyau, nyau, nyau. Dia pun pergi cari tulang tu. Tengok-tengok tulang lo. Zalim betul dia tengok kita ada. Tuan-tuan bohong lo, kucing. InsyaAllah bang. 8? 8? 8.14 masuk lah? Boy. 8.14. Yang ketiga kata Nabi SAW, wabirul walidain. Yang ketiga, berbuat baik dengan mak bapak. Nombor 1, Nabi kata bersedekah. Nombor 2, berbuat kebaikan, tak kira siapa pun. Nombor 3, buat baik dengan mak bapak. Ni dalam kelas kita ni, dalam surau kita ni, ada yang tak sanggup kahwin, ada yang belum kahwin pun sebab nak jaga mak. Nak jaga pak. Korban. Bila nak kahwin, Din? Kalau aku kahwin, aku tak ada jaga mak aku. Tak apa. Lambat. Tak apa. Janji aku jaga mak. Kau bila nak kahwin, PA? PA ada mak. Kalau kahwin nanti suami PA bawa PA. Suami PA ajak ikut dia. Siapa nak jaga mak? Nampak? Sebab tu makcik, kalau anak kita tak kahwin, jangan paksa. Bila nak kahwin, Din? Mak teringin cucu, Din. Orang lain pegang cucu. Aku yang kata nak pegang, nengok pun tidak. Sabarlah makcik. Dengan sebab dia tak kahwin, dia bela makcik. Senang bawa pergi Maidin. Senang bawa ke surau, bawa ke klinik. Senang hantar ke masjid. Sibuk suruh kahwin, dapat ke isteri. Isteri pula pungka. Kontrol suami ni. Nah, mana bang? Hantar mak sangat. Dia boleh berjalan lagi bang. Masuk. Masuk pula anak kita. Gaduh dengan menantu pula. Dah elok paksa dia kahwin. Kadang-kadang kita ni pula paksa anak dara. Sebab apa? Jiran kita cakap, anak kamu tak kahwin-kahwin ni, Sum. Tak ada orang minta ya, Sum. Tak ada orang minta ya. Berbulu telinga Makcik Sum tu. Bila anak dia balik, kahwinlah ni PA. Kahwinlah. Mak, kalau saya kahwin nanti, saya ikut suami saya, siapa nak jaga mak? Biarlah saya jaga mak. Allah bagi peluang jaga mak, biarlah. Makcik nak dia kahwin. Dapat nyawa Afrika. Bawa balik ke Somalia macam? Enggak. Siapa nak jaga makcik? Makcik ikut lah. Siapa nak bawa? Nyibuk je duduk sini. Ada yang kata kalau tak ada siapa nak jaga makcik, makcik pergilah sekolah ustaz. Elok. Saya pula bela pula. Entah. Kita yang bukan anak, sibuk nak bela pula. Sekarang ni ada anak yang sanggup korban. Alhamdulillah. Dia tak lepas mak dia. Dia tak lepas bapak dia tadi. Dia jaga sungguh. Mak dia patah kaki, jatuh katil. Patah pinggul pula. Aduh. Lepas tu makcik duduk diam-diam. Ni duduk buah sangat. Jatuh katil, patah tulang punggung. Nak plaster lagu mana tu? Orang patah punggung mana boleh simen. Duduk merah 24 jam. Anak ni korban untuk mak dia. Alhamdulillah, tuan-tuan. Jagalah mak. Jangan kata letih bela mak. Jangan kata penat jaga bapak. Jangan. Kadang-kadang kita jaga tapi mulut tu jahat. Saya jaga mak saya, Ustaz. Mak lain tak mau jaga. Kak saya pun tak mau. Abang pun tak mau. Tu siapa bela? Saya. Bila tengok dia bela je. Sakit hati mak dia. Sedih mak dia. Nak tukar lampin tu. Tengking mak dia. Mak boleh dah angkat punggung tu, mak. Oi, ya Allah. Angkatlah sikit. Dah lah punggung lebar. Memang dia tukar lampin mak dia. Tapi menyakitkan hati mak dia. Bila suah nasi pada mak tu, dia tonyoknya, dia sudu tu sikit-sikit lagi ni. Nak tenggelam habis dah sudu. Buat elok-elok dah. Makanlah bak. Oi, sakit-sakit lah. Apalah lapak lah. Apa makan. Tonyok. Sia dekat mak. Tapi bila jiran mai. Bila adik-beradik mai. Tunjuk saya. Mak nak makan. Tak suat tak makan. Lepak. Tengok orang dah balik. Makan lah. Lepak tu. Ni jahat orang ni, tuan-tuan ni. Allah Ta'ala pilih kita untuk letakkan mak kita, bapak kita dengan kita. Tu nama dia rahmat. Tengok dia hilangkan dosa. Tengok dia dapat pahala. Siapa tu? Mak bapak kita.
Tengok-tengok mak bapak kita nak duh dengan kita. Alhamdulillah. Jangan tanya kat mak tu. Mak tak mau pergi mak Kak Long mak. Mak tak jemu ke duk mak Tampoh ni mak. Mak pergilah Putrajaya. Sana ada tasik mak. Tak usah duk kata apa. Tak usah duk telefon Kak Long pula. Kak Long tak teringin kan ambil mak. Saya pun ada live tau. Orang lain pergi Langkawi. Saya boleh pergi mana? Saya pun ada kehidupan kak lah nak mengadap orang tua ni saja. Kak seronok berjalan. Saya main ambil. Oh, rugi makcik. Makcik rugi tolak dah. Mak ada kat hang, hang pituk kat kak hang. Biar dia pun tak belah, tak apa. Saya belah mak. Saya belah, saya jaga mak. Sebab tu bila mak dia mati, mana dia teriak. Sebab apa dia tak menangis? Sebab dia puas hati, dia jaga mak dia sakit 15 tahun. 15 tahun dia jaga. Dia puas dah bila mak dia mati. Alhamdulillah, aku berkhidmat pada mak aku. Sia tuan-tuan, mak duduk seorang-seorang. Anak duduk tingkat atas. Mak duduk seorang-seorang bilik bawah. Sakit mak siapa? Isteri sanggup korban. Mak bang, saya nak teman mak. Pergilah. Pergi teman mak. Sia mak. Cip. Tak payah lagi terbit pula. Abang pun nak teman mak. Mak duduk tengah-tengah. Menantu dengan anak tu. Kata ni bujang dia no. Hampir lega atas no. Kalau tak senang kan dapat menantu macam tu Kak Som. Kalau dapat menantu macam tu, ingat. Tu nama dia rezeki Allah. Rahmat Allah bagi rezeki baik. Menantu baik. Kita pula jenis tak menghargai menantu. Kadang-kadang laki isteri nu duduk di atas. Mak duduk di bawah. Mak ni kencing manis. Malam-malam gatai. Duduklah. Den. Ini mak gatai. Den. Mana dengar rumah batu? Anak dia bulucing. Ting, ting, ting. Macam hotel lah. Nampak mak? Intercom. Gatai. Mak bangkit. Mak pergi kat dinding. Mak gaul lagu tu. Mak oek kata. Dia buat tutorial. Entah ni. Gaul lagu tu ni. Betuah punya anak ni entah ni. Yang keempat kata Nabi SAW. Wasilaturrahim. Dan menyambung silaturrahim. Dia ada dua Kak Som. Satu rahim. Satu lagi ukhuwah. Rahim tu apa? Yang pernah duduk dalam satu rahim. Adik, kakak, abang, mak, pak, tok, tok wan, tok cik. Pak menakan, mak menakan, sepupu. Ini dipanggil apa? Rahim. Ni amal malam ni. Ustaz, kami mengeratkan silaturahim. Tak, kami mengeratkan ukhuwah Islamiah. Persaudaraan dalam Islam. Nu yang apa buat reunion adik-adik tu apa? Silaturahim. Ni pertemuan apa ni? Ni pertemuan keluarga Haji Masadi. Semua anak beranak dia, keturunan dia sampai aku tak 180. Itu silaturahim. Ni pertemuan apa ni? Reunion Ustaz. Sekolah Tok Kandu ni. Oh, tu buat reunion balik kita nak eratkan silaturahim. Adik-beradik semua orang dah dia satu kampung gitu je lah. Oh, itu ukhuwah. Ukhuwah lain, silaturahim lain. Silaturahim yang ada hubungan kekeluargaan. Yang ukhuwah tadi ni macam kita sekarang ni. Tak tahu daripada mana beli rumah. Tak tahu daripada mana kerja di Penang beli rumah sini. Lama-lama jadi kampung taman sini. Tu nama dia ukhuwah. Dua-dua ni bagus. Nabi sebut dalam hadis ni wasilaturrahim. Sebab tu hubunglah silaturahim. Dengan jalan apa? Jalan makan. Rajin-rajinlah buat makan panggil adik-beradik. Seminggu sekali rumah Kak Long. Minggu depan rumah Angah. Minggu depan lagi rumah Halang. Nombor satu lagi sebulan sekali pusing. Kita ada 10 beradik. Sepupu sama kenal, anak menakan kenal semua. Bagus tuan-tuan buat macam itu. Ni langsung tak kenal anak menakan ni. Nama apa? Aku lupa. Nama Zaitun, Pak Su. Oh, Zaitun. 20 sen. Jenis tak ingat nama payah. Ni siapa tu? Loh, ni anak menakan Pak Su. Anak menakan belah mana tu? Loh, anak. Loh, tak kenal dah. Pasal apa? Reunion tak pernah buat. Hubungan silaturahim
tak pernah buat kenduri kahwin, tak pernah buat kenduri tahlil, tak pernah buat perjumpaan hari raya, tak pernah buat. Buatlah. Yang kelima, tuan-tuan, yang terakhir, tuan-tuan, Nabi sebut apa? Tahawwilu asyaqa' sa'adah. Siapa-siapa yang membuat benda ni? Pertama, sedekah. Kedua, berbuat kebajikan. Simple punya kebajikan tu. Saya nak habis kak baru sampai pula. Sudah entah ni. Elok saya duduk je. Wabillahi taufik wal hidayah wa tani bahra entah ni. Naya entah ni. Dua kan nak duk. Saya kat nak tak duk tengok dia. Saya duk perhati daripada tadi tu, Kak Som pakai baju jalur tu. Kerja dia suruh orang ke depan, buat. Dia tak ke depan juga. Tak. Tu nama dia konduktor bas. Cuba tengok konduktor bas. Belakang. Dia tak belakang juga, dia di situ pergi tanah itu. Walaupun dia tu nama dia berbuat baik. Dia uruskan, dia aturkan orang. Dalam lagi. Boleh masuk lagi. Mana. Masuk lagi. Tu buat baik. Cuba bayangkan tuan-tuan, malam ni kali pertama datang ke surau. Bayangkan, malam ni kali pertama dia turun mai semayang di surau. Tiba-tiba tak ada siapa sambut. Tang mana surau? Tang mana? Tu lah tang mana lagi. Taklah nak masuk kok mana. Hang tengok ramai orang dia lah tu. Malu apa orang? Hang kata ada gigi, hidung semua ada. Malu apa? Malu tak nak main. Main lah. Tengok makcik tu sambut kok baju belang. Okey, main. Kosong lagi. Main. Dia rasa apa? Rasa lapang nak kita, tuan-tuan. Walaupun simple, tuan-tuan. Aduk diri punya ramai belakang, tuan-tuan. Wah, jangan suruh kita kecil, tuan-tuan pula gantung banner ke ujung, tuan-tuan. Nah, kau pada macam mana, tuan-tuan? Hadap je lah, tuan-tuan. Kalau tak ada koordinator yang buat benda-benda ni, tuan-tuan, jawatan puasa surau tu, imam apa semua, nak jadi apa? Tuan-tuan berbuat baik. Saya dengar cerita inilah ceramah pertama kali ni. Di surau ni. Kira perasmian ceramah. 2 bulan lepas saya buat perasmian masjid. Ceramah pertama. Mereka minta tolong saya cari dana. Membina masjid. Saya pun tolong. Masuk TV, masuk dalam SB saya. Tolong kempen. Siapa nak derma, jom. Siap dah masjid. Saya pun ceramah pertama pi. Bila saya pi, tuan-tuan, tak ada ni. Dinding ni tak ada. Tinggal tiang. Tiang saja. Saya terkejut entah apa. Tak ada dinding bobok ni. Dia kata kami nak jimat elektrik. Supaya angin masuk mendegu dera. Anjing tak masuk. Dia kata insyaAllah kita tutup pagar kan. InsyaAllah. Pencuri tak masuk. Kalau dia nak ambil mimbar, ambil lah. Tak apa, Zai. Nak ambil tongkat mimbar, ambil lah. Kan ada apa pun. Yang kedua, tujuan kami buat masjid kami tak ada dinding. Tujuan dia ialah kami nak ajar penduduk kami supaya tak menyandar kat dinding. Abang-abang ni kalau pergi masjid tu kumpul menyesal. Tak mana aku nak sandar ni, tak ada. Hebat. Serupakan masjid tuan-tuan ni. Nak curi-curi pergi. Jangan kata nak curi. Mimbar pun tak ada orang. Allah, yang pentingnya kita kerjasama. Macam mana nak imarah surau kita. Kalau tuan-tuan tak support, kalau tuan-tuan tak bantu, lingkup. Dan kita pula kebanyakan anak-anak muda di sini. Golongan muda belakang sini. Yang ada anak-anak kecil tu. Saya tak heran tuan-tuan yang tuan-tuan bawa anak kecil. Sebab tuan-tuan masih muda. Boleh berfikir banyak macam-macam benda boleh kita buat di surau ni. Yang saya susah hati kalau surau semua veteran. Susah hati veteran tu. Veterina tu. Masalah tuan-tuan ni. Parah. Hari ni cuba tengok anak muda ramai. Macam-macam boleh buat. Jawatan kuasa ni dalam kepala otak mereka duduk fikir. Tapi kalau tak ada duit, buat apa? Sebab tu tadi dia sebut. Bersedekah. Yang kedua, tolong orang. Walaupun kita tak sedekah duit, tapi kita sedekah tenaga macam Kak Som tadi.
Terus dia tak tunggu dah. Hilang tuan-tuan. Ustaz kata dia tegur dia, suruh dia lari balik dah. Kita tolong orang. Walaupun saya kata tadi bagi makan kucing saja. 3, berbuat baik kepada mak bapak. Tolong kepada mak bapak. Dan yang keempat, menyambung silaturahim. Apa yang berlaku kepada kita bila kita buat 4 benda ni? Kata Nabi, celaka yang nak menimpa kamu bertukar menjadi tuh. Ulang balik. Nabi kata apa? Nabi kata, tuhawwilul syaqa' sa'adah. Ditukarnya syaqa', celaka, kesusahan, kepayahan, menjadi sa'adah, menjadi tuh pada kamu, menjadi penolong pada kami. Tuan-tuan. Saya kata dah tadi Rabu ni, saya nak pergi umrah. 2 kali dah Ustaz Abad riak betul. Dah tak riak dah. Nak cerita pun. Tapi tak boleh cerita ni tak ni. 3-4 tahun dulu saya pergi umrah. Elok saya masuk dalam kapal terbang. Pramugari pun dah main hantar apa buah kurma. Biasa kapal terbang Arab kan. Dia main hantar kurma, coklat kurma dia, teh dia, kawan hang bagilah besar sikit macam oi. Ni sekali lagu habis dah. Tengah duk minum teh Arab tu. Meletup. Apa? Kapal terbang. Sambal adik peti lah. Bayangkan di KLIA tu, sambal peti. Meletup, berasap bau bagi saya ni. Saya tanya kat pramugari, nak tampau. Sambal dekat pintu. Tak boleh tutup pintu kapal terbang. Ni parah ni. Duk repair pun tak boleh. Dia kata boleh turun. Semua penumpang kena turun. Turun duduk pula tu. Semua penumpang pergi naik bas. Pergi duduk hotel. Lah. Bila nak terbang, tunggu kapal terbang lain pula main. Lah. Bila besoknya kapal terbang lain pula main. Masuk lagi sekali, asap pula dah penuh. Datang kita punya hadut repair kapal terbang tu, maintenance tu. Kenapa bang? Bau hangit tu Ustaz. Hangit apa? Orang masak lah. Hai dah, orang mana. Dia wiring tu mungkin dia letak pintas, dia tengah duk cek. Hangit tak mana? Sudah. Tak terbang lagi aku ni. Ya orang belakang saya kata, Ustaz, jangan Ustaz. Ada apa? Tunggu Ustaz. Saya dah 2 kali Ustaz. Ni tak elok ni Ustaz. Saya nak balik. Dia balik. Saya kata, nasib baiklah dia sama peti dekat dengan airport. Kalau lah sama peti kat langit, tengah duk terbang bom. Terus nak pergi mana Ustaz? Okey, minta turun semua. Nak turun apa Ustaz? Allah ni dia maha baik. Apa masalah kita? 1. 2. Saya nak pergi ubat. Ni nak pergi umrah ni Ustaz. Dulu saya sakit kulit. Kan? Sakit kulit. Dah pakai baju tak boleh. Duduk di rumah tak pakai baju. Nasib baik macam tu COVID. Tak ceramah, duduk di rumah saja. Tapi duduk saja-saja tuan-tuan. Badan jadi luka. Badan kena cakar. Badan kena toreh. Setahun. Duduk saja-saja ni meleleh darah ni. Meleleh darah ni. Kadang-kadang nak ambil air semayang, dia toreh sini, dia toreh sini. Kaki saya pula, aduh, ya Allah, kaki. Kaki dulu gebu-gebah. Lah jadi macam apa nama, pria katak tu apa? Apa nama, katak bu. Jadi katak bu ya. Saya tengok pun takut. Orang lain tengok lagi takut. Doktor ubat macam-macam. Macam-macam ubat dah. Ambil darah, ambil daging. Ambil kuku, ambil rambut. Macam buang sakar. Doktor pun kikih kulit. Potong kuku ni bagi kat doktor. Ambil rambut ni bagi kat doktor. Darah tu tersudut kira lah. Daging pun saya bagi. Tapi saya tak cungkil lah. Mereka lah cungkil. Dia bubur bius. Bila dia bubur bius, dia tepuk. Sakit. Sakit. Bius belum jalan lah. Tunggu sekejap.
Lepas tu dia ketuk lagi. Sakit? Okey, tak sakit dah. Okey, kita boleh ambil lah. Dia ambil tuan-tuan, tarik warna atas. Aduh, sakit doktor, sakit. Tadi you cakap tak sakit, sekarang sakit. Bius tak jalan lah. Oh, sudah entah ni. Dia jahit mentah tau. Ambil lah doktor nak ubat. Setahun kena. Lah saya pergi ke Madinah. Saya mandi di sana, berubat di sana. Tempoh 3 hari saja. Alhamdulillah, izin Allah, lega. Kulit saya kering, tak ada lagi luka. Muka pun flawless balik. Boleh masuk TV balik. Tidak, tak boleh masuk. Sekarang, tiap-tiap kali bulan 11, saya akan bawa siapa yang sakit. Jom kita berubat di Madinah. Ni lah saya nak bawa ni tuan ni. Makcik sakit apa? Kanser. Makcik sakit apa? Leukemia. Makcik sakit apa? Gout. Makcik sakit apa? Darah tinggi. Pakcik sakit apa? Oh, jom kita pergi. 4 tahun dah saya bawa tuan. Ada yang buah pinggang semua. Nampak tak Nabi sebut? Daripada benda tak elok, Allah jadi tukar jadi baik pada kamu. Sekarang orang ambil manfaat pula. Siapa dia yang pergi ambil manfaat tempat yang saya berubat tu? Daripada orang biasa sampai orang paling besar dalam negeri. Saya ulang balik. Daripada orang yang paling kecil dalam negeri sampai orang yang paling besar dalam negeri. Yang paling besar tu menteri tu Ustaz. Dah atas tadi entah. Paling besar lah. Tak ada besar lagi. Tu nama dia. Allah Ta'ala bagi. Sebab tu bila kita ni ditimpa dengan sakit, jangan susah hati. Selagi mana tuan-tuan bersedekah, selagi mana tuan-tuan buat baik, selagi mana tuan-tuan jaga mak bapak, selagi mana tuan-tuan jaga silaturahim, Allah akan tukarkan sakit tuan-tuan menjadi manfaat pada tuan-tuan. Kalaulah saya tak sakit hari tu tuan-tuan, tak terciptanya kopi Al-Kazim tu. Tak ada kopi Al-Kazim tu. Hari ni kopi Al-Kazim punya syarikat tu tuan-tuan, di antara pembayar zakat yang paling besar di Kedah. Syarikat ada di Sungai Petani, Kelang ni. Kalaulah saya tak sakit tuan-tuan, saya tak fikir kenapa aku tak berubat sakit aku ni dengan periak katak dan susu kambing. Tu yang terhasilnya kopi Al-Kazim lah. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, Allah Ta'ala upah benda tak elok pada kita, dia jadi elok. Macam mana nak buat? 4 ini. Sekarang akak-akak menghadapi masalah dengan suami. Kena pukul, kena siku, smackdown. Suami nama John Cena. Dengan sebab kena pukul, kena cerai. Ustaz tak tahu Ustaz. Saya naik turun mahkamah. Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Saya dapat hak saya Ustaz. Kahwin lah. Saya dah kahwin Ustaz. Alhamdulillah. Suami sekarang pukul tak? Tak pukul semua elok. Mayang raja apa semua elok. Siapa dia, orang mana? Tuan Qadi Ustaz. Elok nanti. Duk bola pergi mahkamah, dapat ke Tuan Qadi pula tuan. Sebab tu kena ingat, kalau kita sekarang ada masalah, tuan-tuan sekarang ada banyak masalah. Tuan-tuan tukarkan masalah tadi kepada kebaikan. Apa cara dia? Nombor 1, sedekah. Nombor 2, buat baik. Nombor 3, tolong mak bapak. Nombor 4, ialah menyambung silaturahim. Sekarang ni semua ada masalah ni. Tolong buat 4 benda ni. Allah tukar berjadi elok. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan surau kita ni diberkati Allah, dirahmati Allah. Tadi hujan kita lebat kan? Lah ada hujan lagi tak? Hujan lagi? Tak ada arah. Tadi angin kuat. Tuan-tuan ambil doa ni, bila datang lagi angin kuat macam tadi, bila datang hujan lebat tiba-tiba tadi, tuan-tuan baca doa ni. Ikut saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Baik, tuan-tuan baca pula. 1, 2, mula. Alhamdulillah. Sekali aja ingat Allah. Memang banyak makan kismis ni. Lagi sekali. Allahumma. Lagi 3 kali ulang.
hawalaina. 3 kali. Lagi balik. Allahumma hawalaina. Lagi sekali. Wala alaina. Ulang balik. Wala. 3 kali. 2. 3. Okey, serentak. Allahumma hawalaina wala alaina. Baik, ulang balik. Alhamdulillah. Tadi saya tanya kat VA saya, lauk belah mana lauk? Dia kata situ. Betul ya duduk? Saya pun Allahumma hawalaina wala alaina. Tolak ke lauk. Okey, pergi ke lauk. Saya tuan-tuan tolak ke darat. Allahumma hak belah mana baca? Allahumma. Oh, duk bergaduh kat langit ni. Dia tolak dia ke laut. InsyaAllah Allah pelihara kita. Angin pun stop. Ribut topai pun stop. Mudah-mudahan kita boleh buat kerja dengan baik. Terima kasih tuan-tuan. Tadi ada brother tu, Ustaz, saya bawa kopi Ustaz. Saya tak nak promosi kopi. Dia minta tolong saya. Yang tu bukan saya jual. Bukan saya punya. Dia datang nak jual dari Melaka. Dia tak dapat kopi Al-Kazim. Tuan-tuan pilih tolong dia. Dengan sahabat-sahabat. No? Okay, tuan-tuan beli satu orang RM5. Selesai dah ada meniaga laksa. Duk meniaga jus buah semua ni. Mereka duk main meniaga pada kita. Kita tolong mereka insyaAllah. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.